Bila aku cakap ada power bank ni, bila kereta rosak, kita dah tak payah panggil kawan-kawan, orang marah pula cakap kita riak. Masalahnya memang betul. Bila kereta kita breakdown, kita call kawan-kawan kita, 2-3 orang, belum tentu dia orang nak datang lagi. So, standby je power bank ni dekat dalam kereta korang, yang mana dia boleh digunakan sebagai jumper. Lepas tu dia boleh juga digunakan sebagai pump tayar. Okay, contoh kalau tayar korang bocor, pancit, korang boleh je pump dia dulu sampai dia ada angin untuk korang pergi ke tempat yang lebih selamat ataupun bengkel tayar. Selain daripada tu, kita ada jumper. Okay, korang just cucuk je. Power bank ni high voltage. Okay, korang tu cucuk dekat sini. Lepas tu korang lekatkan dia dekat bateri kereta korang. Kereta korang boleh cuba start. Okay, untuk hidup enjin, pergi dekat bengkel berdekatan untuk tukar bateri. Memang sangat jimat. Okay, benda ni nampak macam mahal, tapi bila kereta korang breakdown, baru korang tahu betapa berharganya power bank emergency ni. Dia memang sangat bagus. So memang semua orang kena beli, tak kira kereta baru ke, kereta lama ke, memang kena ada standby dekat dalam kereta. So bila breakdown, kereta tak boleh hidup, bateri weak, memang start sendiri je. Tayar pancit, nak pergi ke tempat selamat, korang pump je sendiri. Lepas tu dia special, dia dah custom made PSI siap-siap dekat sini. Korang just pilih je korang nak pump tayar kereta, tayar motor, tayar basikal, tayar bola, semua boleh. Korang just custom made sini. Nak tambah lebih sikit PSI boleh, nak kurangkan PSI pun boleh. So kalau korang minat, dapatkan satu dekat dalam beg ni.